Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2026 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan SPM sebenar tahun 2025. Kita lihat soalan nombor 1A. Tukarkan 1202 asas 3 kepada nombor dalam asas 10. Jadi untuk menukarkan asas 3 kepada asas 10, kita akan lakukan operasi darab. Kita akan ambil digitnya, itu 1, darabkan dengan asasnya 3, kemudian nilai tempat untuk digit 1 ini. Dan nilai tempat di sini adalah 3. Jadi dia akan kuasa 3. Dan tambah dengan digit yang seterusnya, iaitu 2, darab dengan asasnya 3, nilai tempatnya adalah 2, kemudian tertambah pula dengan 2, di mana sifar ini kita tak ambil sebab nilainya adalah sifar. Kita terus dengan digit 2 darab dengan asasnya 3 dan nilai tempatnya adalah sifar. Seterusnya kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 47 di dalam asas 10. Seterusnya 1B. Diberi bahawa 5107 asas 9 tolak X asas 9 sama dengan 348 asas 9. Cari nilai X. Jadi untuk mendapatkan nilai X asas 9, kita akan ambil 5107 asas 9 ditolakkan dengan 348 asas 9. Jadi untuk melakukan operasi tolak ini, kita boleh menggunakan operasi tolak secara bentuk lazim. Jadi kita akan ambil 5107 tolak dengan 348. Kemudian kita tengok di sini 7 tolak 8 tak boleh. Jadi kita akan minta daripada nilai yang sebelumnya itu sifar pun tak boleh juga sebab sifar. Kemudian sifar kena minta dengan nilai yang seterusnya di sini itu 1. Jadi 1 ni dia minta dia ambil di sini tinggal sifar. Kemudian 1 ni bagi ke sifar, dia akan jadi 9. Kemudian 9 ni dia akan bagi ke 7, jadi tinggal 8 di sini. Kemudian di sini 9. Dan 9 ini kita tambah dengan 7. 9 tambah 7, 16. Kemudian 16 tolak dengan 8, kita dapat 8. Dan seterusnya 8 tolak dengan 4. Sama dengan 4 di sini. Kemudian di sini sifar tolak dengan 3 tak boleh. Jadi dia akan minta pada 5. Jadi 5 ni akan tinggal 4. Kemudian dia akan bagi kepada sifar tadi 9. Jadi 9 tolak dengan 3 dapat 6. Dan 4 tolak sifar sama dengan 4. Jadi jawapan akhir kita adalah 4648. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 1A. Langkah pengiraan kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 1B, langkah pengiraan kita buat operasi tolak, kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 1. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 2. Jarum 1 menunjukkan nilai-nilai bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 3 tambah 1 untuk X di antara negatif 3 sehingga 2. Lukis graf bagi Y sama dengan X kuasa 3 tambah 1 untuk X di antara negatif 3 dan 2. Jadi di sini telah diberi kepada kita jadual 1. Jadi kita akan plotkan nilai-nilai ini pada ruangan jawapan yang telah pun disediakan. Titik yang pertama adalah negatif 3, negatif 26. Dan titik yang seterusnya adalah negatif 2, negatif 7. Kemudian titik yang seterusnya adalah negatif 1, sifar. Kemudian titik yang seterusnya adalah sifar 1. Dan titik yang seterusnya adalah 1, 2. Dan titik yang terakhir adalah 2, 9. Langkah seterusnya kita akan sambungkan ke semua titik-titik ini. Dan ini jawapan kita untuk soalan nombor 2. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 2. Kita plotkan semua titik dengan betul. Kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan ke semua titik-titik ini dengan satu garis lengkung seperti ini. Kita akan dapat 1 lagi markah.
Dan markah keseluruhan untuk soalan nombor 2 kita akan dapat 3 markah. Seterusnya soalan nombor 3. List 1 menunjukkan sebuah kuboid A, B, C, D, E, F, G, H. Diberi P ialah titik tengah bagi garis EH. Soalan A, nyatakan panjang GP dalam cm. Di sini kita akan tengok untuk garis GP iaitu berada di sini. Jadi untuk mendapatkan garis GP ini kita akan lukis segitiga GPH di sini. Kita akan ambil segitiga ini. Di mana G dengan H dan P akan membentuk sudut 90 darjah di sini. Jadi kita akan lukis seperti ini. Ini adalah G, ini H, ini adalah P. Dan kalau kita lihat panjang PH, di mana P ni adalah titik tengah dan panjang EH adalah 60. Jadi 60 bagi 2 kita dapat 30 di sini. Kemudian untuk panjang GH pula adalah 40 cm di sini. Jadi untuk mendapatkan panjang PG, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu kita ambil 40 kuasa 2 tambah dengan 30 kuasa 2. Kemudian kita punca 2 kan. Dan kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 50. Seterusnya untuk soalan 3B. Seterusnya hitung sudut dongak B dari P. Kata kunci di sini adalah sudut dongak B dari P. Bila dari P, kita akan berada pada P. Dia akan mendongak ke B di sini. Di sini kita boleh lukis B berada di atas. Kemudian di bawah B tegak kita ada G. Kemudian tersambung ke P di sini. Jadi sudutnya berada di sini. Jadi kita tengok untuk panjang BG diberi di sini adalah 30. Kemudian untuk GP tadi kita dah dapat nilainya adalah 50. Jadi untuk mendapatkan sudut dongak ini, kita akan ambil sisi bertentang per dengan sisi bersebelahan. Jadi di sini kita akan guna tan theta sama dengan 30 per dengan 50. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan tekan shift tan 30 per 50. Kemudian kita tekan sama dengan dan kita akan dapat 30.96. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan nombor 3A, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 3B, langkah pengiraan kita menggunakan tan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 3. Seterusnya soalan nombor 4A, nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. 1 Roman. Bulatan ialah sebuah poligon. Jadi jawapan kita adalah palsu. Kerana bulatan bukan poligon sebab dia tidak mempunyai sisi yang lurus. Seterusnya untuk 2 Roman, A kuasa 3 per 2 sama dengan A kuasa 2 punca 3. Dan pernyataan ini juga adalah palsu. Kerana bila A kuasa 3 per 2, dia sama dengan A punca 2 kuasa 3. Seterusnya untuk soalan 4B. Tulis akas bagi implikasi berikut. Jika Y sama dengan MX tambah C ialah persamaan bagi satu garis lurus, maka C ialah pintasan Y. Ini merupakan ayat implikasi jika P maka Q. Di mana ini adalah perkara P dan ini adalah perkara Q. Jadi untuk menulis akas, kita akan terbalikkan P dengan Q. Jadi kita akan nyatakan jika Q maka P. Jadi jawapan akhir kita akan tulis jika C ialah pintasan Y, maka Y sama dengan MX tambah C ialah persamaan bagi suatu garis lurus. Seterusnya untuk soalan 4C. Diberi bahawa isi padu sfera ialah 4/3 pi J kuasa 3 dengan keadaan J ialah jejari. Jika sebuah hemisfera mempunyai jejari 3 cm,
Buat satu kesimpulan secara deduksi bagi isi padu hemisfera ini. Diberi kepada kita adalah hemisfera, iaitu separuh daripada sfera. Jadi bila separuh daripada sfera, kita akan darabkan dengan 1/2. Jadi kita akan ambil 1/2 darabkan dengan rumus untuk sfera 4/3 darab pi dan darabkan dengan J. J diberi kepada kita adalah 3. Jadi 3/3. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya adalah 396/7. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor perpuluhan 56.57, ataupun kita juga boleh tulis dalam sebutan pi, iaitu 18 pi. Balas seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan nombor 4A, 1 Roman terdapat 1 markah, 2 Roman 1 markah. Seterusnya untuk soalan 4B, kita akan dapat 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 4C, kita menggantikan nilai J dengan 3 dalam rumus, kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 4. Seterusnya soalan nombor 5A. Kemerajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set J, set K dan set L dengan keadaan set semester J kesatuan K kesatuan L. Pada rajah di ruang jawapan lorek J persilangan K kesatuan L. Kita lihat pada ruang jawapan, kita ada set J, K dan L. Pertama sekali kita akan nomborkan pada setiap ruang di dalam set ini. Dan nombor ini kita letakkan secara rawak. Kita akan letak 1, 2, 3 dan 4. Kita lihat pada soalan kita akan buat dalam kurungan terlebih dahulu, iaitu J persilangan K. Kita ambil set J dulu. Dalam set J kita ada nombor 1, 2 dan 3. Kemudian untuk set K kita ada 1. Kemudian J dengan K ni operasinya adalah persilangan. Bila persilangan kita akan ambil nombor yang sama. Jadi jawapan untuk soalan dalam kurungan adalah pada ruangan 1. Kemudian seterusnya kita tengok pula untuk set L. Pada set L, nombor yang ada dalamnya adalah 3 dan 4. Kemudian operasi yang terlibat adalah kesatuan. Jadi bila kesatuan, kita akan ambil semua yang ada di dalam set L tadi dengan jawapan dalam kurungan tadi sini. Jadi jawapan akhir kita adalah 1, 3 dan 4. Jadi kita akan lorekkan kawasan 1, 3 dan 4. Seterusnya soalan 5B. Rajah 2 ialah kemerajah Venn yang menunjukkan bilangan peserta yang menyertai satu pertandingan atas talian. Diberi bahawa set semester adalah jumlah peserta, set P adalah peserta pertandingan STEM dan set Q peserta pertandingan video. Diberi bilangan P persilangan Q pelengkap sama dengan 52. Hitung nilai X. Jadi diberi 52 itu adalah P persilangan Q, kemudian pelengkap. Jadi P persilangan Q berada di sini. Jadi apabila pelengkap, kita akan ambil 5X tambah dengan X tambah 1 tambah dengan 3 dan kita samakan dengan bilangannya iaitu 52. Kemudian untuk mendapatkan nilai X, kita boleh terus tekan kalkulator. Kita akan tekan 5X tambah dengan X tambah 1 tambah 3. Kemudian kita tekan alpha, kita tekan calculate. Kemudian kita tekan 52. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan shift, kita tekan calculate, kita tekan sama dengan, dan kita akan dapat 8. Lalu seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 5A. Untuk jawapan kita akan terus dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan B. Langkah pengiraan kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 5. Lalu seterusnya terlihat soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan penyata tahunan pendapatan Ayu. Pada tahun 2024, Ayu mendermakan RM1,200 kepada tabung bencana negara. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, gaya hidup sebanyak RM2,500,
perbelanjaan rawatan perubatan bapa sebanyak RM3,400 dan yuran pengajian separuh masa sebanyak RM6,500. Soalan A. Hitung pendapatan bercukai ayu bagi tahun 2024. Jadi untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita akan ambil jumlah pendapatan tahunan ditolakkan dengan pengecualian cukai dan tolak dengan pelepasan cukai. Jadi untuk gaji tahunan ayu adalah RM72,400. Tolak dengan pelepasan cukai, tolak dengan pengecualian cukai di sini iaitu derma sebanyak RM1,200. Kemudian kita tolak dengan pelepasan cukai yang diminta adalah RM9,000 untuk pelepasan individu. Kemudian tolak dengan RM7,000 lagi iaitu caruman KWSP di sini. Kemudian kita tolak lagi dengan RM2,500 iaitu gaya hidup. Kemudian kita tolak lagi dengan RM3,400 iaitu perubatan bapa. Dan kita tolak lagi dengan RM6,500 iaitu pengajian separuh masa ayu. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Dan kita akan dapat RM42,800. Malah seterusnya terlihat soalan 6B. Jadual 2 menunjukkan kadar cukai pendapatan individu untuk tahun tasiran 2024. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh ayu pada tahun tersebut. Tadi kita dah kira jumlah pendapatan bercukainya adalah RM42,800. Jadi untuk mengira cukai, kita tengok pada jadual 2, pendapatannya berada dalam lingkungan RM35,000 sehingga RM50,000. Jadi kita tengok untuk RM35,000 yang pertama, kadar cukainya adalah RM600. Jadi kita akan pecah untuk RM35,000 yang pertama, nilai cukainya adalah RM600. Kemudian kita ambil baki, mana kita akan tolak RM42,800 ni dengan RM35,000. Kemudian kita darabkan dengan kadarnya diberi di sini adalah 6%. Kemudian kita akan dapat RM468. Kemudian di sini kita tengok pula pada maklumat yang diberi, ayu membayar zakat sebanyak RM360. Yang mana zakat ini merupakan rebat cukai. Jadi di sini kita tulis rebat sebanyak RM360. Jadi untuk mendapatkan jumlah cukai yang perlu dibayar oleh ayu, kita akan tambah RM35,000 yang pertama tadi iaitu RM600, tambah dengan baki RM468. Kita tolak dengan rebat itu zakat tadi RM360. Dan kita akan dapat RM708. Balas seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 6A. Langkah pengiraan, kita akan dapat 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B. Langkah pengiraan di mana kita ambil nilai pertama dan juga nilai baki. Kemudian kita tolak dengan zakat iaitu rebat. Kita akan dapat 2 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 6. Seterusnya soalan nombor 7. Zul bercadang memperbaharui insurans keretanya di Semenanjung, Malaysia. Keretanya mempunyai kapasiti enjin 2000 cc dan dia mahu menginsurans keretanya sebanyak RM90,000. Jadual 3.1 menunjukkan kadar yang dikenakan bagi RM1,000 pertama dari jumlah yang diinsurансkan bagi polisi komprehensif. Bagi polisi komprehensif kereta Zul, A, nyatakan kadar yang dikenakan bagi RM1,000 yang pertama. Jadi kita tengok pada kapasiti enjin adalah 2000 cc. Jadi kita lihat di sini, kita akan ambil pada baris yang kedua iaitu kapasiti enjin tidak melebihi 2200 cc. Jadi nilai 1000 yang pertamanya adalah RM339.10. Seterusnya soalan 7B. Jadual 3.2 menunjukkan rumus mengira premium asas polisi komprehensif. Hitung premium asas yang perlu dibayar oleh Zul. Jadi Zul mahu menginsurансkan keretanya dengan nilai RM90,000. Yang pertama sekali kita akan pecah untuk RM1,000 yang pertama. Kita tengok dalam jadual tadi, itu sama dengan
RM339.10. Seterusnya kita akan ambil baki. Jadi kita akan tolak 90,000 dengan 1,000. Kemudian kita akan perkan dengan 1,000. Sebab nilainya adalah nilai per ribu. Kemudian nilai per ribunya adalah RM26 bagi setiap 1,000. Kita darabkan dengan 26. Dan kita akan dapat RM2,314. Jadi langkah seterusnya kita akan tambah untuk nilai 1,000 yang pertama tadi dan nilai baki. Dan kita akan dapat RM2,653.10. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan nombor 7A, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan 7B, langkah pengiraan di mana kita dapatkan nilai 1,000 yang pertama dan kita tambahkan dengan nilai baki, kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 7. Seterusnya soalan nombor 8. Cikgu Lee mengiringi murid ke pertandingan catur di Bandar G. Setelah memandu sejauh 96 km dalam perjalanan pulang, mereka berhenti makan tengah hari. Raja 4.1 menunjukkan graf yang mewakili perjalanan itu. Soalan A. Berdasarkan Raja 4.1, cari nilai M. M berada di sini. Di mana pada nilai M, jarak M ini, mereka berehat. Disebabkan jaraknya tidak berubah. Setelah memandu sejauh 96 km, mereka berhenti makan. Jadi jarak di antara M dan 240 ini adalah 96 km. Jadi untuk mendapatkan nilai M, kita akan ambil 240 tolak dengan 96. Dan kita dapat M sama dengan 144. Seterusnya soalan 8B. Pada jam 13.10, mereka meneruskan perjalanan pulang ke sekolah. Cikgu Lee memandu pada laju purata 72 km per jam. 1 Roman. Tentukan waktu dalam sistem 24 jam mereka tiba di sekolah. Di sini jarak yang dilalui adalah bersamaan dengan 144 km. Dan laju diberi kepada kita adalah 72. Jadi kita akan tengok dari segi masanya. Jadi di mana kita akan ambil laju adalah jarak per dengan masa, iaitu 72 ini sama dengan 144 per dengan masa T. Jadi kita akan dapatkan masanya, terus tekan kalkulator, kita akan dapat T sama dengan 2 jam. Jadi perjalanan ini mengambil masa selama 2 jam, di mana mereka bertolak pada pukul 13.10. Jadi kita akan ambil 13.10 tambahkan dengan 2 jam dan kita akan dapat pukul 15.10. Seterusnya soalan B, 2 Roman. Seterusnya pada ruang jawapan, lengkapkan Raja 4.2 untuk mewakili perjalanan mereka kembali ke sekolah. Kita lihat di sini, selepas mereka berehat di sini, mereka akan pulang ke sekolah dengan mengambil masa selama 2 jam. Jadi kita lihat di sini, minit ke 120. Jadi 2 jam kita akan darabkan dengan 60, tukar unit kepada minit, iaitu bersamaan dengan 120 minit. Jadi 120 di sini, kita tambah lagi dengan 120, jadi mereka akan sampai pada minit ke 240. Jadi kita akan terus garis daripada masa mereka berehat ke 240 di sini. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan nombor 8A, kita akan dapat 1 markah di sini. Seterusnya untuk soalan 8B, 1 Roman, kita mendapatkan nilai T, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita buat operasi tambah 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, 2 Roman, kita lengkapkan graf, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 8. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 9. Raja 5 ialah graf yang menunjukkan ketinggian pasang surut air laut yang direkodkan di stesen tolok air pasang di sebuah pulau. Soalan A,
Nyatakan amplitude dalam meter bagi graf tersebut. Jadi untuk mendapatkan nilai amplitude iaitu A, kita akan ambil nilai maksimum, tolak dengan nilai minimum, kemudian kita akan bahagi dengan 2. Jadi kita akan ambil 25 tolak dengan 5 bahagi dengan 2 dan kita akan dapat 10. Seterusnya untuk soalan B. Diberi bahawa Y adalah tinggi pasang surut air laut dalam meter dan X ialah masa dalam jam. Satu Roman. Tulis satu fungsi bagi tinggi pasang surut air dalam bentuk Y sama dengan A cos BX tambah C. Jadi sini kita kena dapatkan nilai A, nilai B dan juga nilai C. Untuk nilai A dia merupakan amplitude. Dan amplitude telah dapat tadi iaitu 10. Kemudian kita dapatkan pula nilai B. Nilai B ini dia berkenaan dengan tempoh, di mana kita akan ambil 360 darjah bahagi dengan tempoh. Kita lihat pada graf kita, tempoh ini merupakan satu kitaran lengkap bagi graf. Ini merupakan graf cos, jadi satu kitaran lengkapnya bermula di sini dan berakhir di sini. Ini adalah satu kitaran lengkapnya iaitu bersamaan dengan 12 jam. Jadi kita akan ambil 360 bahagi dengan 12 dan kita akan dapat B sama dengan 30. Kemudian C pula merupakan nilai pintasan Y ataupun kedudukan paksi X sebenarnya. Kita lihat dulu sini. Untuk mendapatkan nilai C, kita akan tengok pada jarak di antara titik maksimum dan minimum ini. Dan kita akan bahagi dengan 2. Jadi kita dah dapat nilai amplitude tadi adalah 10. Bermakna kedudukan pembahagian 2 tu berada di sini. Kemudian sini 10. Sini pun 10 juga. Jadi C-nya adalah 15. Kemudian kita akan tulis jawapan akhir kita. Y sama dengan A iaitu 10 cos BX. B 30, X tambah dengan C 15. Seterusnya soalan B 2 Roman. Seterusnya tentukan tinggi pasang surut air dalam meter pada jam ke-14. Di mana kita akan gantikan nilai X sama dengan 14 dengan menggunakan fungsi yang terdapat tadi. Itu Y sama dengan 10 cos 30X. X digantikan dengan 14 tambah 15. Kemudian kita akan terus tekan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan 10. Kemudian kita tekan cos. Kemudian kita tekan 30. Darabkan dengan 14. Kemudian kita tutup kurungan. Kemudian kita tambah dengan 15. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat 20. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan nombor 9A, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya soalan 9B, 1 Roman, kita akan dapat 2 markah. Sini. Kemudian untuk soalan B, 2 Roman pula, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat untuk soalan nombor 9 adalah 4 markah. Seterusnya soalan nombor 10. Darjah 6 menunjukkan 2 kotak. Kotak A mengandungi 3 kepingkat bernombor dan kotak B mengandungi 4 kepingkat bernombor. Sekepingkat dikeluarkan secara rawak dari setiap kotak. Cari keberkalian bahawa kedua-dua kad menunjukkan nombor yang sama. Nombor yang sama adalah nombor 3 dan juga nombor 2. Sama ada dia akan dapat nombor 2 dan 2 atau nombor 3 dan 3. Jadi kita akan ambil untuk nombor 2 di sini adalah 1/3 dan nombor 2 di sini adalah 1/4. Jadi kita akan buat operasi darab. 1/3 darab 1/4. Ini adalah untuk nombor 2. Kemudian yang seterusnya adalah nombor 3. Untuk dapat nombor 3 di sini 1/3 juga. Kemudian untuk dapatkan nombor 3 pada kotak B adalah 1/4 juga. Jadi kita akan tambah dengan 1/3 darab dengan 1/4.
Kemudian terus tekan kalkulator dan kita akan dapat 2/12. Seterusnya untuk soalan 10B. Kedua-dua kad menunjukkan nombor ganjil. Kita lihat untuk kotak A terlebih dahulu, nombor ganjil terdiri daripada nombor 3 dan 7. Jadi keberangkalannya adalah 2/3. Kemudian untuk kotak B, nombor ganjilnya adalah 3, 5 dan 9. Dia ada 3 per dengan 4. Jadi ganjil dan ganjil, kita akan ambil 2/3 didarabkan dengan 3/4. Dan kita akan dapat 6/12. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 10A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk soalan 10B, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 10. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.